Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Aduh, hai. Kan? Sihat semua Sihat. Korang ni semua rindu kat aku tahu. Okey, hari ni kita nak cerita pasal Kota Madani. Tu dia, Kota Madani. Dalam duk sembang ekonomi macam ni, rakyat duk susah, kos sara hidup meningkat, tahu-tahu keluar projek Kota Madani. Dan menteri dia kata Kota Madani ni tak guna duit kerajaan dan tak guna duit rakyat. Apa? Aku cakap mak ai, hebat. Jutawan dan hartawan manalah tu yang sanggup memberi sumbangan sedahsyat tu dalam negara ni, kan? Jadi rakyat Malaysia ni, disebabkan orang politik ni, dia pandang orang-orang Melayu, that means pemilik tanah Melayu ni adalah bodoh. Sebab itulah jadi benda macam ni. Dia menyanyi benda-benda pekak macam ni pun kan, semua orang nganga. Angguk 25 tahun berkemungkinan rakyat terpaksa tanggung kos Kota Madani tu. Leha. Nama dah macam bini long tiger. Janganlah menipu rakyat macam tu. Cakap betul-betul. Logik dia kat sini. Kalau betul ada hartawan, jutawan yang berbesar hati nak menyumbang kepada kerajaan, kepada negara untuk buat Kota Madani, sepatutnya kau cadangkan kepada dia, Kota Madani tak penting. Yang penting sekali, hang sibuk nak buat nama ke, nama Anwar Ibrahim tu pasal apa? Sepatutnya suggest dekat dia, tengok keperluan rakyat. Itu bilion punya projek tu. Lagi baik bagi dekat struktur pendidikan. Naikkan gaji-gaji guru-guru ni, terutama guru kafar, gaji-gaji Tok Imam. Suruh dia sponsor lah 25 tahun punya gaji Tok Imam, gaji guru-guru sekolah, pendidikan separuh telah dipercumakan. Aduh, sibuk nak buat kah? Rakyat dia perlukan banyak lagi benda lain yang lebih penting. Yang ni dia tak nak tengok. Betul tak? Terus ada cerita lah yang pelik-pelik. Memang rakyat tak faham apa itu APEC dan apa itu apa lagi satu tu. Memang rakyat tak faham. Kau cerita benda ni tak faham. Rakyat tak faham. Tapi tak bermakna kau boleh confusekan rakyat atau menipu rakyat. Sebab takkanlah semua rakyat Malaysia tak faham kot tentang sistem dan pengurusan negara ni, di sudut kewangan, di sudut kos. Ramai je orang faham, kan? Anwar Ibrahim ni, kerajaan yang ada ni, dia janji dulu dengan rakyat macam-macam. Kerja dia buat janji sebab dia nak tumbangkan kerajaan ni. Dia janjilah, janji bulan, bintang, langit apa semua dia janjilah. Masa tu dia janji kalau dia jadi kerajaan, ibarat dia berjanji apa, pintu langit tu pun dia akan buka. Macam tu lah. Aduh, sudahnya yang dia boleh buka, kola baju esok rota je sampai nampak tengkuk. Kan? So, aku punya pandangan, daripada kau bangunkan Kota Madani, baik kau panggil hartawan dan jutawan tu yang berbesar hati, bermurah hati tu. Lagi baik kau panggil dia, suruh sponsor sekolah-sekolah dalam Malaysia ni. Lahirkan rakyat bijak pandai. Kenapa kau takut rakyat kau bijak pandai? Nanti kau tak boleh bodohkan dia ke apa? Alah, cikgu sekolah nak betulkan oning bumbung sekolah pun merangkak cari duit. Sekolah nak buat program apa-apa sikit, merangkak minta derma kat mak bapak. Tiba-tiba dia orang buat Kota Madani. Dia pun nak buat nama agak lah, kan? Naik kerajaan baru besok, apa saja, walaupun reban ayam, ada nama Madani je, akan dilupuskan, tukar nama lain.
Tahu. So jangan buat kerja bodoh lah. Kan? Kalau kerajaan Anwar Ibrahim ni besok tumbang, apa saja nama yang mempunyai nama Madani akan dilupuskan. Buatlah. Nama Kota Madani tu besok orang tukar jadi nama lain besok. So jangan bazir lah benda-benda yang macam tak ada long term planning ni. Tak payah buat lah benda-benda tak cerdik ni. Faham tak? Tu sah. Sebab engkau bukannya kerajaan yang akan kekal. Kerajaan yang ada ni ramai penjilat. Aku nak bagi tahu korang, orang yang dah duduk kat atas, dia tunggu apa? Dia tunggu jatuh. Faham? Sebab tu kita jangan duduk dengan dia. Sebab dia tunggu masa jatuh. Sebab dia dah duduk kat atas. Kita duduk dengan yang bawah. Sebab yang bawah tunggu apa? Tunggu naik je. Faham tak? So jadilah rakyat yang bijak, memerhati dan menilai. Janji tu, janji ni, janji tu. Last kali bila tak boleh tunai janji tu, dia akan kata, ini semua adalah kesalahan yang telah dibuat oleh kerajaan dulu. Kenapa salahkan Anwar Ibrahim, sedangkan apa yang berlaku masalah dalam negara pada hari ini berpunca daripada kerajaan sebelum ni. Mangkuk ayun. Tujuan rakyat mengubah kerajaan, angkat Anwar Ibrahim tu bagi jadi Perdana Menteri, sebab dia janji dia nak ubah. Dia nak ubah semua benda yang berlaku tu, dia janji. Faham? Sebab tu rakyat angkat dia jadi Perdana Menteri. Bila dia dah naik jadi Perdana Menteri, kenapa dia bagi alasan? Rakyat tak nak dengar alasan. Kau kata kau boleh ubahkan. Kau kata kau boleh turunkan harga minyak. Kau kata kau boleh bagi pendidikan percuma. Kau kata itu, ini macam-macam kau janji kan. Sebab tu rakyat terpesona dengan janji kau. Dan tumbangkan kerajaan Najib lah, apa semua, UMNO apa semua ni, pilih kau. Bila kau naik, la ilaha illallah, kau pula jadi lagi teruk pada kerajaan sebelum ni. Semua benda yang kau janji, bila kau gagal tunaikan, salah kerajaan dulu. Salah kerajaan dulu. Kalau dah kau tahu kerajaan dulu tu salah, dan kau tahu kau tak boleh nak membawa perubahan, yang kau gatal jadi Perdana Menteri, kenapa? Rakyat pilih aku lah. Memanglah rakyat pilih kau, dan kau bodoh-bodohkan rakyat dengan janji kau tu. Faham tak? So, kerajaan Madani ni, sudahlah. Jangan duk main lah alasan-alasan stupid bodoh tu semua. Kan? Rakyat tak nak dengar kau punya alasan, kerajaan dulu. Memanglah kerajaan dulu buat macam-macam. Yang kau kata kerosakan lah, apalah semua. Habis tu kau naik untuk apa? Untuk mewarisi, menyambung lagi kerosakan tu, bagi jadi lagi besar. Bodoh apa ni? Rakyat tengah susah payah ni, mereka sibuk nak buat Kota Madani. Tu kalau aku dengar dia kata nak buat menara singgah sana, nak naikkan nama negara, yang ni lagi lah. Usahakan kena ludah, kena kentut pun boleh ni. Kentut depan muka ni. Ubah dulu struktur pendidikan tu kan? Pendidikan wajib percuma, melahirkan rakyat-rakyat bijak pandai, supaya negara ni boleh ditadbir oleh generasi akan datang, oleh golongan bijak pandai. Institusi agama, tingkatkan taraf dia. Tok-tok imam tu jangan duk gaji 1,500. Tok imam kurang-kurang mai masjid kalau naik Mercedes. Kau respect. Orang tengok tok imam macam tengok menteri. Ni sepatutnya kau buat. Bukannya duk sambung mewarisi apa yang dah berlaku, kerosakan yang dah berlaku. Lepas tu bagi alasan, ni kerajaan dulu dah buat, apa pula salah saya? Habis tu kau duduk dalam kerajaan sekarang, jadi apa? Jadi tunggul. Jadi tugu. Perhiasan. So, hidup berakal, mati jangan berantu. Sudah-sudahlah tu duk tipu rakyat. Aku tengok mereka ni, la ilaha illallah, sebodoh tu dia melihat rakyat. Aduh, kesian aku tengok. So, fikir-fikirkan. Leha. Long Tiger masuk dalam 12 tahun, kau tukar geran dah kan? Janganlah sampai leha lagi satu ni pun tukar geran juga. Geran pemilik.